ada soalan dekat sini seperti anda tengok. Jom kita cuba buka notebook LM ni. Saya gunakan website iaitu link dari YouTube. Saya cari video dekat YouTube tu, ambil link dia, copy and paste dekat situ. Okey, kita dah paste bahagian ni, kita pergi dekat studio. Jadi saya gunakan infografik dekat sini. You all pilihlah seperti saya tunjuk. Okey, dan you letakkan apa yang you all minta atau prompt, buatkan juga dalam Jawi dan bahasa Arab. Okey, sampel tu you all boleh pilih lah mana-mana yang you all rasa nak buat. Dekat sini ada 8 pilihan. You all boleh tengok lah. Okey, kalau berpusing-pusing tu maksudnya dia sedang generate. Jadi you all boleh pilih semua sebenarnya kan. Here and there boleh sesuai, pilih yang mana sesuai. Okey, ini kad imbas kan, flip card tadi ni ada click answer untuk dapatkan answer. Next untuk soalan seterusnya, see answer, dia akan bagi jawapan. Itu ada kad imbas tadi kan. Okay, ini adalah my map. My map ni macam ni kan, boleh guna dalam kelas kan. Okay, so kita tengok dekat sini masih berpusing. Okay, so infografik dah boleh. Jadi saya cakap tadi untuk Arab dan Jawi. Macam tu cikgu tengok lah. Kalau ada here and there yang tak berapa betul, cikgu boleh gunakan aplikasi lain untuk edit. Okay, dekat sini juga saya ada buat video. Okay, guna notebook LM ni untuk buat video. So cikgu boleh klik pada download tu untuk download. Okay, kalau tak boleh download melalui telefon, cikgu pergi dekat desktop, cikgu download. Okay, moga bermanfaat.